Hey guys, and welcome back to my channel. Sebelum kita nak mulakan video ni, kita intro dulu. Facebook hey, marilah yang sini review panas rasa macam family. Unboxing barang baru, buka satu-satu. Vlog harianku, kongsi suka dukaku. Facebook jom datang dekat you. Unboxing, beli tiap saat. So, cepat baca, bukanlah cengsu dan terlepas. Yeah. Nós festa do fim de semana, vai me parar, vai me parar, vai me parar, vai me parar. Alright, so finally motor Y16 aku, iaitu Yaya aku dah kembali kepada aku setelah 3 bulan tersadai dekat bengkel akibat kewangan. So jadi dah dapat balik motor aku ni lah. So apa punca motor aku problem adalah bearing crankshaft. Bearing crankshaft aku pecah. So jadi kena overhaul. So habis dekat 2150 habis. Alhamdulillah setakat ni okey. Aku bawa pun okey, tak ada apa masalah. Dan aku dah boleh kembali kepada Cik Duk. So aku dah happy balik. And terima kasih kepada bengkel kerana bersabar dengan aku sidai lama. Sebab modal memang tak ada dengan aku pinjam motor member aku Y16 juga, tapi V2 ABS selama 3 bulan. Dan aku kena bayar sewa lah tiap 3 bulan, sepanjang 3 bulan tu lah. So Alhamdulillah finally Yaya dah balik ke tangan aku dan aku dah mula cedok. Tapi sekarang ni petang je ribut. Tak ribut hujan. So kewangan ada kurang lagi lah. So jadi kita nak kena cari balik untuk aku ganti balik banyak benda lah. Mengcek modal lah. Okay. So aku minta maaf kerana lambat buat video. Kenapa lama menghilang 3 bulan tak ada video-video baru. Atas faktor inilah. Okay, so yeah, Yaya is back. And aku harap korang stay tune untuk video-video akan datang. Ada benda video baru aku nak update pasal benda lain. Tapi Yaya dah kembali lah ke tangan aku. I hope korang stay tune dan subscribe ke aku punya channel lah. Okay, ciao.